Lampu tengah ni dah cun dah warna biru, tapi yang bahagian kiri dengan kanan ni warna kuning pula. Macam spoil je. Hari ke-11 projek wajah karat. Let's go. Okay guys, so hari tu aku dah tukar dah lampu kabin untuk kereta wajah ni tau. So bahagian tengah ni aku dah tukar dengan warna ice blue, tapi lampu bahagian kiri dengan kanan ni aku belum tukar lagi tau. So apa kata kita tukar sekarang? Lampu kiri dengan kanan ni dia pakai kod T10. So dekat tangan aku ni ada sepasang LED T10, ada warna ice blue dengan putih, tapi aku tak decide lagi yang mana satu sesuai. Okay, untuk tukar lampu ni korang kena buka dulu 2 skru dekat sini. Dia dekat bahagian dalam ni geng. So bila dah buka, automatik korang akan nampak bahagian dalam ni lah. So dia punya soket dekat sini geng. Cara nak buka dia, korang pusing, lepas tu tarik je. So inilah dia mentol yang lama. Mentol yang lama ni kita cabut, lepas tu tukar dengan lampu LED T10 yang baru ni. So aku decide untuk pasang warna putih kot, sebab kalau warna ice blue tu memang cun. Cumanya aku risau dia akan malap bila waktu malam lah, sebab bahagian tengah ni pun dah warna ice blue kan. So kita pasang warna putih kan. Bila dah pasang, kita screw balik semua, pasang balik dia punya casing, and then settle. So inilah hasil ni kan. Korang rasa macam mana? Cun tak? Next video aku akan tunjuk view waktu malam pula. So tu je, kalau korang berminat dengan lampu LED T10 ni, korang boleh tekan beg kuning yang aku dah provide tu.